Kisah yang ingin diceritakan disampaikan oleh Azli. Dalam kisah ini katanya Azli, nama saya gunakan nama samaran Kisi. Dan saya nak straight to the point, pengalaman yang menghantui saya. Ibu saya meninggal dunia. Setelah dikebumikan, pada malam itu ada beberapa pakcik makcik saya berada dalam rumah, membantu menolong kemaskan rumah, membantu menolong menguruskan apa yang patut diuruskan. Kerana saya, kata Azli, satu-satunya anak dalam keluarga. Bapa saya dah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Ibu saya menyusul kemudian 3 tahun kemudian, dan baru meninggal dunia. Saya pula berusia 22 tahun waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku. Jadi, bila malam tiba sekitar pukul 8 lebih malam, apabila semua dah mengemas, pakcik-makcik semua dah nak balik. Sebab pukul 7.30 tadi, waktu maghrib, ada sedikit doa tahlil untuk si arwah bapa saya dan arwah ibu. Dan kisi kebetulan bila ibu meninggal, genaplah bapa saya meninggal 3 tahun. Mereka meninggal pada tarikh yang sama. Jadi, malam tu, pakcik saya ada tanya pada saya. Dia tanya, Azli, engkau malam ni nak tidur sini ke nak tidur rumah pakcik? Kalau tidur rumah pakcik, bolehlah kau bungkuskan baju-baju pakaian kau. Sementara rumah ni biarlah dikosongkan. Jadi saya pun beritahu pakcik saya. Saya kata pada pakcik, tak apalah pakcik, saya pun dah besar. Biarlah saya duduk dalam rumah ni. Lagipun banyak benda saya nak buat. Saya nak bersihkan banyak benda. Jadi, seorang pakcik bila dengar saya berbual dengan Pak Long saya, seorang lagi pakcik saya datang dengan isteri. Azli, kita nak balik. Kita harap kau malam ni baik-baik ajalah, kata pakcik saya. Dia bernama Pak Man. Pak Long ajak Pak Man datang dan isterinya memberi nasihat supaya berhati-hati. Mak Long rasa kau tahu apa Mak Long maksudkan. Mak kau ni pergi bukan kosong. Kau hati-hati ajalah. Apa-apa yang berlaku, kau telefon kami datang. Kau betul tak nak tidur rumah Pak Long? Tanya Pak Long saya. Tak apalah Pak Long, InsyaAllah tak ada apa-apa. Pak Long saya balik Mak Long, begitu juga dengan Pak Cik Man dan isterinya. Mereka pulang. Sekali lagi depan pintu, Pak Long bertanya, Azli, kau betul tak nak tidur rumah Pak Long malam ni? Untuk seminggu 2 ni kau duduk rumah Pak Long lah, boleh tak? Tak apalah Pak Long, Saya tengoklah. Mungkin lusa esok ke, kalau saya dah kemas rumah ni, dah settle barang-barang dalam rumah ni, saya pergi rumah Pak Long. Pak Long tinggalkan rumah jam 9 lebih malam. Saya pun mula mengemas apa yang patut dalam bilik ibu saya. Kemas-kemas berabuk kisi, macam-macam saya keluarkan. Pakaian masuk dalam kotak yang telah pun saya ambil kotak di bawah. Dan juga barang-barang arwah bapa saya, semua saya nak bersihkan rumah tersebut. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan, 11 lebih malam, Azli masih belum lagi berhenti mengemas. Dalam bilik arwah, sedang letakkan pakaian arwah dalam kotak, nak ditutup. Mungkin nak dijual, mungkin nak dibuang, entah, dia tak beritahu. Tapi dia kata dia sedang bersihkan bilik arwah. Tiba-tiba, pendengar Ria 897 FM, Azli terdengar sesuatu. Azli. Kisi, bila saya dengar suara orang yang ada echo memanggil saya, Kisi, menyebut nama saya, Azli. Saya punyalah takut, walaupun saya berusia 22 tahun. Memang saya takut, Kisi. Saya kuatkan semangat, saya terus mengemas. Tengah kemas lagi, dia sebut lagi, Kisi, Azli. Saya tidak indahkan.
Saya tidak indahkan bunyi suara memanggil nama saya berkali-kali. Malah saya kemas dan kemas. Lama-kelamaan, suara yang memanggil saya bertukar menjadi tangisan pada malam itu. Kisi, saya dengar perempuan menangis. Dan suara itu datang dari tingkap bilik arwah ibu dan bapa saya. Saya tarik nafas. Saya bangun, keluar dari bilik arwah, tarik pintu, tutup pintu, tak berani nak tengok tingkap. Malam tu, Kisi, saya diganggu. Daripada bilik arwah kini ke ruang tamu. Nasib baiklah. Di ruang tamu, sebelum Pak Long saya pulang, dia tutup langsir. Macam dia tahu, Kisi. Pak Long saya ni macam seolah-olah dia tahu mungkin apa akan berlaku. Dia sebelum balik, saya nampak dia tutup langsir. Jadi tingkap bilik, tingkap ruang tamu tertutup dan tak nampak di luar. Tapi Kisi dengar bunyi tek, 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 tek. Rumah saya tingkat 9. Siapa yang nak ketuk tingkap? Malam tu saya memang dah tak boleh tahan, Kisi. Saya telefon Pak Long saya. Pak Long, Asli Pak Long, Asli. Kenapa Asli? Pak Long, saya pergi rumah Pak Long sekarang. Astaghfirullahalazim. Kan Pak Long dah cakap dengan kau. Tak apa Pak Long, nanti saya ceritakan. Saya pergi rumah Pak Long saya, Kisi. Saya menceritakan apa yang berlaku. Dan Pak Long mengatakan Pak Long sudah dapat mengagak, mungkin benar atau tidak, tetapi dia kata lebih baik saya bermalam di rumahnya untuk beberapa malam akan datang ini. Kerana Saka si arwah akan datang mengganggu saya. Ketika arwah meninggal, dengan bantuan seorang ustaz, Saka tidak dapat diturunkan pada saya, satu-satunya anaknya. Maka itu, bila dikebumikan, Saka sekarang berliga-liga di kawasan rumah mencari saya sampai saya setuju menerimanya.